sini bermula dari inspirasi ke inovasi, inisiatif Kementerian Ekonomi, Junior Innovaton, pentas generasi inovasi dengan Yos Yogurt, seronok jadi aktif. Assalamualaikum untuk Cyber Dancer Dance Crew. Di sini kita bermula Junior. Alif seronok nak beritahu anda semua, terima kasih kerana menyokong Junior Innovaton. Program kita dah mencapai 1.6 juta penonton. Yes. Ini yang kita nak. Ini adalah inisiatif hebat oleh Kementerian Ekonomi. Tepukan untuk Kementerian Ekonomi, Kementerian Pendidikan, Kementerian Komunikasi dan Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah. Jadi Ali nak kenalkan kepada anda terlebih dahulu juri-juri kita pada hari ini seperti biasa daripada Kementerian Ekonomi, Puan Zaitun binti Yahya. Seterusnya Dr. Fai bersama dengan kita, Ketua Penolong Pengarah Kanal Bahagian Pendidikan dan Latihan Vocational. Seterusnya, kita ada dari Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah Encik Nazrul Hisham. Timbalan Pengarah Bahagian Pendidikan Menengah Majlis Amanah Rakyat dan wakil dari RTN tepukan untuk Irfan Syamil. Dan hari ini juri selebriti kita Amin Osman. Okey, Alif nak introduce Alif punya rakan yang berada di belakang pentas bersama dengan innovators kita. Sanggita ada kat mana tu? Buat apa? Okey, Sanggita di backstage sekarang ni. 10 lagi innovators kita semua dah bersiap untuk pembentangan mereka untuk jumpa juri-juri kita nanti. Semoga berjaya. Back to you, Alif. Okey, terima kasih Sanggita. Macam Sanggita cakap dekat belakang, diorang tengah bersiap sedia dengan inovasi mereka. Pastinya gementar, tapi Alif yakin semua yang ada dekat sini semua akan memberikan sokongan yang terpadu sekali, betul? Okey, Alif pun tak sabar dah, tapi kita nak berehat seketika. Kita akan mulakan dengan kumpulan sekolah rendah terlebih dulu bila kita kembali selepas ini dalam Junior Innovaton. Pemenang tempat kelima bakal membawa pulang RM5,000 bagi kumpulan, RM3,000 bagi sekolah dan trofi bernilai RM2,000. Manakala tempat keempat pula bakal membawa pulang RM7,000 bagi kumpulan, RM4,000 bagi sekolah dan trofi bernilai RM2,000. Seterusnya, pemenang tempat ketiga bakal membawa pulang RM10,000 bagi kumpulan, RM5,000 bagi sekolah dan trofi bernilai RM2,000. Bagi pemenang tempat kedua pula bakal membawa pulang RM15,000 bagi kumpulan, RM7,000 bagi sekolah dan trofi bernilai RM2,000. Juara bakal membawa pulang RM30,000 bagi kumpulan, RM10,000 bagi sekolah dan trofi bernilai RM2,000. Di sini kita bermula. Ya, selamat kembali menyaksikan Junior Innovaton. Okey, ini dia wakil dari Sekolah Kebangsaan Jalan Raja Syed Alwi Perlis. Inovasi Smart Pickup. Tepukan untuk Raja Smart Ride. Okey, Raja Smart Ride, anda bersedia? Dah. Masa anda bermula sekarang. Pon-pon. Jam 1 tengah. Cuaca panas. Jalan dekat sekolah. Macam bazar Ramadan. Penuh kereta. Bunyi hon bersahut. Jadi kami tanya diri kami, kenapa tak biarkan teknologi sahaja yang menguruskan semua ini? Dari situ lahirlah Smart Pickup. Sistem pintar yang mengubah drama petang
datang sekolah menjadi proses yang cepat, selamat dan tenang. Tak perlu horn, tak perlu jerit, cukup satu notifikasi untuk senyuman semua. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada para juri serta rakan-rakan sekalian. Kami dari kumpulan Raja Smart Ride. Saya Muhammad Zarif bin Anas Syauki. Saya Muhammad Aish bin Safondi. Dan saya Muhammad Nazran bin Zaiful Izam. Tuan-tuan dan puan-puan, projek ini direkan kerana kami melihat masalah utama ibu bapa sama-sama ambil murid di sekolah. Selalunya akan berlaku kesesakan dan juga mendatangkan risiko keselamatan. Oleh itu, kami ingin memperkenalkan sistem Smart Pickup. Cara ia berfungsi sangat mudah. Yang pertama, ibu ayah hanya perlu mengisi Google Form dengan nama dan kelas anak apabila sampai di kawasan sekolah. Yang kedua, data ini terus dihantar ke Google Sheet. Yang ketiga, nama murid akan dipaparkan secara real time pada monitor yang berada di ruang menunggu murid. Akhir sekali, murid akan nampak nama mereka dan boleh terus keluar dari kawasan sekolah. Dengan cara ini, proses menjadi lebih cepat serta teratur. Antara objektif projek ini ialah untuk mempercepat proses panggilan murid dan mengurangkan kesesakan lalu lintas. Sistem ini juga tidak memerlukan kos yang amat tinggi kerana menggunakan peralatan sedia ada seperti komputer, monitor dan internet. Kesimpulannya, projek Smart Pickup memberi banyak faedah. Kami percaya projek ini menyokong usaha ke arah transformasi digital pendidikan. Sekian daripada Raja Smart Ride. Terima kasih. Ya. Dr. Fai, dah sedia? Silakan bersama dengan mereka. Awak punya inovasi ni kan boleh guna dekat banyak tempat. Okey, berapa ramai murid boleh dijemput dalam satu-satu masa kalau menggunakan aplikasi ni? Berapa ramai pun boleh sebab dia menggunakan secara real time. Okey, tepukan untuk kumpulan Raja Smart Ride. Okay. All the best. Kita bermula. Masih lagi menonton Junior Innovathon 2025. Okey, jadi kita hari ini nak cerita sedikit pasal kenapa sokongan tu penting. Kadang-kadang kita ada idea yang sangat bagus, tapi kalau tak ada sokongan tak bagus kan? Siapa yang paling banyak bagi sokongan? Yang paling banyak beri sokongan ialah ibu bapa kerana dia datang ke sini dan memberi sorakan dan semangat kepada saya. Saya berasa bersemangat kerana ibu bapa saya datang melihat saya membuat persembahan. Sekarang ni kita dah tiba masanya untuk kita umumkan siapakah di antara kumpulan-kumpulan kita yang akan mara ke peringkat final. Puan Zaitun, jadi ini ada keputusannya Puan Zaitun? Ya, ini ada keputusannya, saya serahkan kepada Alif. Terima kasih. Okey, adik-adik dah berikan yang terbaik dan Alif yakin selepas ini mesti anda tidak akan berhenti untuk teruskan inovasi anda yang seterusnya. Jadi kita ada 5 wakil kumpulan sekolah menengah dan 5 kumpulan junior innovators kita dari sekolah rendah. Kita akan mulakan dengan sekolah rendah terlebih dahulu. Anda bersedia? Okey. Jom kita di skrin markah-markah yang terlebih dahulu. Wow. 90.25. Sekolah SK Convent Father Barry. Kedah. Yeay. Alamak. Tahniah adik-adik. Kita teruskan. Kita dah jumpa wakil sekolah rendah. Sekarang tiba masanya untuk sekolah menengah pula. Kita tengok markah-markah yang dikumpul oleh 5 wakil sekolah menengah. Juara dengan 89.10%. Dan kumpulan yang akan ke peringkat akhir, kumpulan STEM Sira, Sekolah Menengah Kebangsaan Syed Sirajuddin Perlis. Terima kasih. Tahniah diucapkan untuk wakil sekolah rendah kita. Silakan ke hadapan.
Jadi dua kumpulan kita akan meneruskan langkah mereka ke peringkat akhir. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tepukan untuk junior innovators kita yang lain. Kita jumpa minggu depan dalam Junior Innovaton. Memeluk cita-cita, mimpi-mimpi yang nyata di sini bermula. Semangat yang ku bawa mengiringi usaha semakin membara. Di sini bermula. Anak muda kita harapan, seiring masa jual zaman. Inspirasi, aspirasi, melangkah maju ke depan. Impian kita tanpa batas, membawa pikiran yang bebas. Inovasi, creativity, melangkah laju ke depan. Cita-cita, mimpi-mimpi yang nyata di sini bermula. Semangat yang ku bawa mengiringi usaha semakin membara. Di sini bermula. Junior Innovaton, masa depan bermula di sini. Inisiatif Kementerian Ekonomi dengan sokongan Yos Yogurt, seronok jadi aktif.